pegang, ya Allah. A 往七三往九往九tiga cuban suara 1 2 3 1 2 3 cuban pemesal suara 1 2 3 4 5 sampai cuban suara 1 2 3 1 sampai wang ciu Oh, boleh kalau nak. Dalam dalam. Ya Allah, sibuk. Alhamdulillah. Apa? Mana? Good night. Night. Good night. Selalu. Sekejap lagi. Boleh. Okey ni. Jual kelapa. Alhamdulillah. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Langit cerah diiringi sinar pagi, menyapa indah. Dia nasi perempuan. Boleh ni tak? Tak ada. Ada. Apa dia tak kena hidup? Selfie. Apa ni tak nampak muka ni? Sallallahu alaihi wasallam
Dulu bersama dan nak tanya kepada pasangan bersediakah untuk menjadi pengantin pada hari ini. Dan tujuan adalah bukan bermaksud tanya saja, tanya itu sebagai bukti penyerahan diri kepada isteri kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan engkau dengan anak dan aku Nur Nahira binti Mat Usli dengan mas kawin yang sahih. Aku terima nikah Nur Nahira binti Mat Usli dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Nahira binti Mat Usli dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selesai sudah urusan saya dengan tuan-tuan. Silakan. Bang, dia bawa. Saya boleh bawa. Dan di dalam tanya syukur yang tersembunyi, ibu ini melangkah bukan dengan ringan hati, tetapi dengan penuh percaya bahawa lelaki yang dirapat ini akan menjadi pelindung seperti mana dia menolong Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Siapa tangan ibu tu? Silakan. Siapa tangan ibu tu? Baik. Nanti kita persilakan jemaah sendiri dan kita terus sesi bergambar bersama dengan ibu jadi silakan. Ada tangga, ada tangga. Satu tangga.
Okey, mantap. Sini sikit. Dua-dua ke sini sikit. Oh, sikit. Oh, oh. Okey, alright. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Sekarang jual. Dia nak jadi ni, jual kelapa dekat. Dia cantik kan dia? Cerita. Bawa jalan sekali. Selamat pengantin baru Nadira dan Fatah. Semoga dan hingga ke akhir hayat. Silakan rombongan pengantin lelaki memenuhi ruangan dewan yang telah disediakan untuk rombongan delegasi pengantin lain. Dipersilakan dah Encik Ratu bin Aiman dan juga Permazdi binti Sani, ketua rombongan pengantin lelaki yang bersama dengan kita, bersama dengan bunga bahar yang dibawa berwarna ungu warnanya. Bersama. Kamera. Nak tengok nah. Dah tengok dia punya. Gagal dengan senyuman terlalu pada ramah cinta yang tulus di sisinya. Pengantin perempuan batu hati person. Oh Allah membuka yang menginginkan selesai. Hari ini mereka bukan sekadar rakyat biasa. Tetapi sebuah cinta yang berkawanan. Izinkan masyarakat besar. Doa dan iringan kasih. Surya menyinari alam bagai bunga berkembang berwangi dalam taman. Hari ini dua hati bersatu dalam cinta diiring desir. Dia mesra dengannya dan dijadikan perantara kamu dalam tatapan penuh asa, marilah detik-detik yang penuh rindu. Yang buahnya tentang rumah para hadirin sekalian, bagi pihak tuan rumah Encik Rosli binti Kasih juga Puan Rohani binti Aziz, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang hadir di majlis persandingan mementerai tempatan janji dua hati di antara Nur Nadira binti Rosli dan juga Muhammad Fatah bin dan diizinkan dan luar sana bukan kita dah selesai, kita dischedule dan dijemput untuk orang untuk sama-sama menikmati menjemunya muslim. Silakan. Kat sini ya, menantu dengan Hai. Hari ni Nisa bersiap. Nisa bersiap. Siap lama juga. Hai guys. Hai guys. Asal sini je hai guys. Awak yang tinggal saya. Awak lah. Awak. Pi kanan sikit. Kanan sini sikit. Wah. Comel lah. Ada. Pi.
Tutup pintu. Tutup pintu hujan. Okay. Bye. Mengandung. Dia mengandung kan? Macam nak tahu dia mengandung tu? Aku rasa macam aku mengandung. Nyonya mengandung dah aku rasa. You're a mess.